Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku berada di Courtyard Kuala Lumpur South. Kita hari ni ada majlis berbuka puasa by Enforce dan juga pelancaran motor dan juga helmet. Okey, kalau korang first time datang ke YouTube channel Syafiq Somad, jangan lupa untuk tekan butang subscribe terlebih dahulu. Jom kita tengok apa yang ada dekat majlis berbuka puasa Enforce. A speech by Cik Asri. Tuan-tuan, puan-puan. Enforce, tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan, puan-puan yang berhormati sekalian. Program ini akan dilancarkan pada tahun ini, insya-Allah pada bulan dengan anggaran harga sebanyak di bawah RM8,000 sahaja, dan harga anggaran yang akan agak-agak berapa? Berapa? 20. Harga bagi ADX S1 ADX 400 adalah di bawah RM30,000 sahaja. Also, this helmet is a double visor helmet, and inside the liner material used is also Pumex material. Also, this helmet is a double visor helmet, and inside the top vent and chin vent is also in pure carbon. And finally, of course, the Upman 2 FF910 going for 148821. That's right, at last, right on your face, right here live, two motorcycle black, blue or grey, depending on your choosing of colors, right? And up next, let's go at 33,880. Senyum, semua senyum buatku tersenyum. Dekat senyum, terus tersenyum. Ramadan dipenuhi dengan senyum. Sedekahlah senyuman, moga dibalaskan dengan senyuman yang lara. Jadi indah. Okay guys, aku rasa itu saja untuk aku punya vlog dekat majlis berbuka puasa serta pelancaran 2 biji motor dan juga satu helmet. Okay, kalau korang nak tahu harga dia, korang kena tengok dekat aku punya social media. Aku ada review dekat sana. Tapi dekat dalam video ni pun ada, cuma aku tak cakap lah, ada dipamerkan sahaja. Sekiranya korang nak tengok lagi video-video aku dengan lebih dekat, korang kena follow aku punya akaun social media TikTok dan juga Instagram. Sehingga kita jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Stay safe. Assalamualaikum.